Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your loving behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over now. The dark days are done. Sal, result saya ni dah keluar. Weh, kau okey tak? Tak lah. Tengok ni. Pointer aku naik sikit je weh. Penatlah macam ni. Aku dah study habis-habisan sampai tidur atas meja dah. Aku pun sama je. Tak ada naik tak turun. Macam tu je. Kau tak rasa best ke kalau kita dapat dekan macam kawan-kawan yang lain? Tak lah. Weh, aku impian nak naik dekan at least sekali je before kita grad. Yui, aku at least nak sekali je dekan, tolong lah. Mak ayah aku asyik pamperedkan abang aku je sebab result dia gempak. Aku sebenarnya dah penat tu. Sebab aku dah usaha banyak kali tapi macam tu juga result aku. Tapi tak apa weh, walaupun kita slow, tapi apa yang kita dapat nanti atas usaha kita juga. Tak lah. Kau tak rasa macam tu ke, Sal? Mungkin. Jom. Kau study lagi weh? Tak penat ke? Yelah weh, final kan dah nak dekat. Aku takut aku tak sempat nak cover semua topik. Lagipun kan kita dah target nak dekan sama-sama. Yelah, tapi kalau kau asyik nak paksa diri kau macam tu, mana tahu sebenarnya cara study kau yang salah. Dah sia-sia je usaha kau. Tapi kalau kita tak usaha daripada awal pun susah juga. Kau tak rasa macam tu ke? Suka tikok lah ni. Doktor. Satina? Doktor dah lunch ke? Belum. Mesti nak pergi lunch ni. Jom lunch, saya belanja. Boleh. Doktor free tak? Waalaikumsalam Salpina. Saya free je. Kenapa tu? Duduklah. Doktor, saya sebenarnya risau lah pasal final saya. Kamu dah study ke belum? Dah, tapi still lah, saya takut fail juga. Doktor, boleh tolong saya kan? Salpina, kamu tahu kan benda ni salah? Alah doktor, tolonglah saya kali ni je. Doktor nak ke saya skor subjek doktor? Tolonglah doktor, saya Melayu. Lagipun, mana ada orang tengok usaha sekarang? Orang tengok hasil. Kalau tak cukup, doktor cakap saya boleh tambah. Okey, bolehlah kalau macam tu. Weh, Sal. Result dah keluar. Weh. Kau dapat dekan? Congrats weh. Thank you. Aku pun tak sangka. Weh, tengok ni. Aku dah cuba macam-macam dah. Tapi still tak ada kenaikan langsung. Janganlah cakap macam tu. Itulah aku dah cakap cara study tu salah. Aku tak dengar cakap aku. Mungkin aku yang tak cukup pandai macam kau. Tengoklah, aku dah cuba macam-macam. Tapi sama juga result dia. Tapi still weh, congrats. Thank you weh. Gerak dulu lah. Aku nak self reward. Bye. Tak apalah, mungkin aku kena usaha lagi. Aku percaya setiap usaha pasti akan membuahkan hasilnya satu hari nanti. Weh. Rasanya. Aduh. Hello. You ah? Jom.
Assalamualaikum. Ni Puan Siti ke? Ya saya. Saya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, kami dapati Puan ada terlibat dengan kegiatan rasuah dan pembocoran soalan peperiksaan. Tapi I tak ada buat apa-apa. Tapi kami ada bukti CCTV dan juga maklumat daripada saksi. Tapi I cuma Harap Puan boleh bantu kami ya. Guilty. Hai, ni Cik Safina ke? ya saya. Saya daripada SPRM. Anda disyaki terlibat dengan kes rasuah. Mana ada, saya tak salah lah. Tolong bagi saya tak buat kerjasama. apa-apa lah. Tolong bagi kerjasama. Guilty. Weh, kau pergi mana weh? Aku try contact kau everywhere and kau menghilang macam tu je. Kau kenapa? Aku ada masalah sikit tu, aku macam mendiam diri sekejap. Kau macam ni sekarang? Alhamdulillah, sekarang aku kerja dekat Big 3 Company. Tak sia-sia lah dulu aku tak give up juga study, aku teruskan juga. Hebatlah kau dah. Bateri kot. Adalah, biasa je. Sekejap sekejap, layan aku call. Aku kena gerak dulu Okay, bye weh. Hai? Yes? Sure. Dekat mana tu? Rezeki halal mungkin datang dengan lambat, tetapi ia datang membawa ketenangan, keberkatan dan kebahagiaan yang berkekalan. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh daripada perkara yang haram mungkin kelihatan indah pada awalnya, namun akhirnya akan membawa kepada penyesalan.